Assalamualaikum. Yalah Tek, baru buka pintu ke Tek, nak bawa orang Tek. Oh, itu. Yalah Tek, ada tu kau tanya je Tek dari bawah aja, kena ya Tek. Ayolah Tek, ikutlah awak apon sudah kecil Tek, katil ke rumah lu nak. Di Tek. Di Tek, ulah masak deh Tek. Siapa menyabi deh Tek. Yo nak kau kalau nanya jo Boris. Ote. Kami menjomu kau lah boleh bertanya deh. Lai alu je patuk je kan. Di baru duduk ambil teh minggu ini. Hai masak ada panih ini. Padi ke anak daru penan wangi. Anak daru. Kok. Padi baru. Awak teragak apa tu dia? Ada padi nak bagi soke, Melayu nama tu baca robana ada kini nak ada orang jual dek. Kita lalu dua dek pedang wancak ada na. Pekon wancak juga. Kami mau nyiru. Kau nyiru Sumatera Barat ke dek? Begitu. Dulu nyiru tu dodak kami makan dulu, kini nak ada orang makan tu. Nak lokek kan nyiru. Yo. Orang pancirik malam ni, orang buaya malam. BAB kalau masuk gini nanti. Kini anak lagi dodak kecilnya lah kuno ni. Dodak alu dia. Itu kan kulit bau. Dia B1 dia. B1 dia mau B dia. Anak air nasi. Itu air didih. Air didih lemu. Air nasi. Boleh susu anak kecil lah. Ya. Yang maaf misalnya tu bercampur air nasi. Soket niru. Yalah Tek, mungkin dia sehingga jomo tu awak sambung kecil awak nak belok petang banyak Tek. Alu je patuk itu Sampai di mana petang ni kalau wawancara awak Tek. Sampai manggil sampai menyandang jangan pakai asoy, pakai apa gitu Biang. Tak bau biang ni cerita. Begitu. Iya. Dimasukkan ke dalam tumpeng Kini sorry makan je korak sorry gini ya Teh. Dulu kami kete-kete beroleh sonana makan je korak.
makan je korang ni kan. Masuk ke saya tambah sapajak ni. Tak boleh sebodak. Kita gula cibodak. Dan kau orang bagak. Kodok digodoh orang gula cibodak. Lapo itu kenyak kecil ni. Jadi antara alu jo patu itu mencari sana menyandang oleh maulek kami dah. Jangan patu ke istilahnya di barolek itu itu mengana mengubik ni. Anak ubik orang ini tu lah. Sianan patu kemampuan tinggal dan kemana yang apa. Ada pernah kami beroleh lu deh. Ang semundo rantianyi hanya. Rantianyi berolehnya. Atau londe angke apa dah iyo tu deh bah. Beroleh orang rumah ini awak. Iyo. Awak semundo kan? Awak copek datang. Manga aku jual awak manat yang jam dia. Oh begitu. Jadi orang produksi singgo pendakuan ya. Petunya mesi nasi, petunya main si gulai. Biko nang kamuko si mondo menantu. Oh begitu. Inyolah nama layani. Kini sonang menantu ni sorry je tu benin. Dia ada dibuatkan jadi tu. Yo dek cako dek sesuai. Pandai bisa ondam bagai sampai sini menyusun pinggan. Oh begitu. Alu aja patu. Ya dah kami dah. Yo. Anak nocik tu mengaya itu. Namanya mamak tu kerja mengaya. Namini mamak deh kalau bau leh kan pe mamin tu bakain basah namun. Tu kan basah ni. Basah deh. Yo guna mulai dari mengana mau ke. Susukkan padi makan bayi dia. Yo. Mulai dari mairi sampai mandomu ajak iko sampai padi jadi bore. Yo. Itu betul ni dia kocik dan Begitu dulu Kini nak ada sesuatu tu nampak ni. Dia latih hari dia lapu kuah pula dia, lapu kuah pula sampai di situ pula lah cerita awak alu je patu dulu dek. Itu sambung balik alu je patu dulu. Awak sudah mana dulu nak? Bela dan sana sampai jumpa di lain kesempatan. Kita bersobok balik je tek Sufi Haji. Mudah-mudahan tek kau sehat. Dan kabar cerita alu je patu. Sampai dijumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like ya.